Ini yang jadi masalah, dia seberat 170 kilogram. Dekat depan saya ni ada satu generator, diesel generator. Yang ini soundproof generator, keluaran daripada Euro X. Yang ini model TDH 6508 dengan 5000 watt. Untuk dia punya beban berat pula bang, ini yang jadi masalah, dia seberat 170 kilogram. Kalau 4 orang angkat tak ada masalah lah. Okey, untuk model ni dia punya kapasiti tangki 12.5 liter saja. Kalau kita tengok daripada pandangan depan, untuk model ni juga dia menggunakan key start. Okey, dia menggunakan key start button, jadi abang tak perlu menarik-menarik lah. Okey, dia pakai kunci start. Dekat sini dia ada satu industry socket dan juga satu 3-pin plug normal lah. Untuk dia punya voltage 230 volt, 230 volt. Untuk dia punya current dia menggunakan single phase lah, menggunakan single phase. Yang ini jenis diesel dan juga soundproof. Kalau ada yang berminat untuk dapatkan generator jenis macam ni 5000 watt abang boleh PM saya terus ataupun boleh terus datang ke kedai. Untuk penghantaran pula kita tak ada beg kuning untuk model ni bang, sebab dia punya berat seberat 170 kg. Kalau abang nak kita boleh hantar lah. Kalau KL Selangor kita boleh hantar, ada charge penghantaran lah. Okey. Kalau untuk harga abang boleh PM saya. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.